Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So macam biasa, hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Buriram dalam second leg round of 16 ACL Elite, yang mana JDT kalah 1-0. Gol Buriram dijaringkan oleh Sufanat Mointau. Tahniah untuk Sufanat Mointau berjaya menjadi pemain tempatan Thailand yang menjaringkan gol dalam kalangan pemain import mereka yang ramai. Jadi apa yang kita boleh pelajari, sebenarnya pemain-pemain tempatan boleh untuk digilap ataupun diberikan ruang dan peluang untuk buktikan something. Sama juga dekat JDT dalam saingan ACL Elite kali ini, pemain yang paling bernilai bagi saya adalah Arif Aiman lah. Jadi bila pemain-pemain muda ni dapat ruang, dapat peluang dan boleh untuk bermain bersama dengan pemain-pemain yang hebat, mereka boleh buktikan something. Jadi fokuslah kepada akademi dan juga grassroots, sebab boleh melahirkan pemain tempatan yang berkualiti tinggi. Baiklah, untuk semalam JDT menjaringkan 2 gol melalui Backson dan juga Obregon, tetapi kedua-dua gol tersebut dibatalkan akibat dari offside. Gol Backson memang obvious, memang jelas offside, tetapi gol Obregon boleh dikatakan dari sudut angle yang lain nampak onside, tetapi ref menyatakan keputusan tersebut adalah kekal gol disallowed disebabkan offside. Jadi nak buat macam mana, ref dah buat keputusan, memang tak boleh nak ubah, so kena terima hakikat lah yang JDT telah tamat riwayat dalam saingan ACL Elite untuk season kali ini. Jadi untuk JDT comeback stronger lah, dan bagi saya untuk season kali ini di ACL Elite, JDT sedikit rugi. Sebab apa? Sebab kalau lihat daripada segi kemasukan pemain-pemain baru untuk saingan ACL Elite ni adalah pemain-pemain yang ternama, antaranya Alvaro Gonzalez, Rocky Mesa yang bermain hanya 20 minit, Jonathan Vera, Samuel Casilejo, and yang mana pemain-pemain ni masuk sepatutnya boleh memberi impak yang lebih besar, impak yang lebih positif, tetapi kita boleh nampak pemain-pemain ni tak memberi impak yang diingini ataupun yang kita inginkan daripada mereka untuk perform lebih better dalam saingan ACL Elite. Jadi selepas tamatnya ACL Elite kali ini, pemain-pemain ni kemungkinan akan teruskan latihan, tetapi untuk Liga Super kemungkinan pemain-pemain ni tak dapat didaftarkan lah. Jadi expenses kat situ JDT perlu tanggung lah. Jadi untuk next year, saya mengharapkan JDT mungkin boleh fokus untuk rekrutmen pemain import yang sesuai dengan sistem yang betul, dan fokus kepada coach yang boleh buat decision making dan juga pemilihan pemain utama serta tactical adaptation yang lebih baik untuk memperbaiki JDT bukan sahaja dalam liga domestik tetapi di antarabangsa ataupun ACL Elite lah. Baiklah, bukan yang tu kita nak cerita, kita nak masuk dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, kita akan cerita tentang corak permainan yang dimainkan oleh JDT dan juga dimainkan oleh Buriram. Dan siapa yang tengok video saya yang lepas waktu first leg, mereka mungkin faham apa yang ingin saya sampaikan. Sebab apa? Sebab kalau saya boleh simpulkan dari video yang lepas, memang permasalahan yang sama masih lagi berlaku untuk JDT, dan benda itu berterusan yang menyebabkan JDT pun tak boleh nak buat apa-apa untuk cope dengan pressure dan juga corak permainan yang Buriram buat. Baiklah, kita cerita tentang JDT. Untuk JDT dalam kesebelasan utama pada perlawanan ni, mereka menukarkan a few players dalam kesebelasan utama. Antaranya mereka membawa masuk Samuel Casilejo untuk bermain sebagai pemain first 11, dan mereka membawa masuk Sean Lowry untuk bermain sebagai left centre back, dan mereka telah menukar position Alvaro Gonzalez untuk bermain sebagai right centre back, dan Arif Aiman yang diletakkan sebagai right wing back untuk perlawanan ni. Baik, daripada segi formation, kalau kita lihat dengan lebih jelas, JDT lebih kepada 5-3-2 ketika out of position ataupun ketika tanpa memegang bola. Tetapi kalau ketika dalam pegangan bola, JDT lebih kepada formation 3-4-3 lah dalam formation tersebut. Jadi antara permasalahan yang terbesar pada perlawanan ni, JDT boleh dikatakan daripada segi idealistik apa yang mereka ingin lakukan pada perlawanan ni adalah mereka cuba untuk overload bahagian tengah, dan mereka cuba untuk stretch out dengan serangan di bahagian wide area, iaitu mereka guna Arif Aiman di bahagian kanan untuk covering right wing back, dan mereka letak Samuel Casilejo untuk berada di kawasan half space kanan, bermaksud berada lebih di half space kanan untuk connect ataupun lebih
lebih menjadi player yang menjadi connector between the right space between the Arif Aiman dengan Baxen. So dia boleh rapat antara kedua-dua player tu. Tetapi combination play yang cuba dibentuk ataupun ditunjukkan oleh Samuel Castillejo dan Arif Aiman adalah sesuatu perkara yang boleh kita katakan tidak beberapa nampak sangat untuk game ni, akibat daripada compactnya barisan Buriram dan daripada segi defending structure Buriram memang sangat solid lah. Dan kalau kita lihat, even Samuel Castillejo berada di kawasan half space kanan, dia tak memberi impact yang positif in term of combination play ataupun link up play untuk switch play kepada bahagian hadapan. Dan perkara yang sama juga berlaku kepada Arif Aiman, bila mana dia diletakkan sebagai right wing back, boleh dikatakan limitation ataupun boleh dikatakan ada had untuk beliau bergerak untuk menjadi pemain yang lebih focusing on attacking track ataupun lebih kepada serangan, ancaman serangan lah. Jadi benda tersebut telah melimitkan pergerakan Arif Aiman sebab dia terpaksa juga fokus on defensive duty. Sebab apa? Sebab di bahagian kanan ataupun right centre back adalah Alvaro Gonzalez, which is Alvaro Gonzalez bukannya player yang typical ball playing defender ataupun boleh carry the ball. Jadi dia memang fokus defensif. Jadi benda tersebut juga menyukarkan Arif Aiman untuk membantu bahagian hadapan. Jadi untuk game ni, dalam 30 saat sebenarnya kita dah nampak yang Arif Aiman sekiranya diletakkan lebih fokus untuk attacking threat ataupun untuk ancaman serangan, dia akan memberikan satu impact yang positif kepada bahagian serangan. Tetapi benda tu hanya berlaku untuk 30 saat yang pertama, yang mana goal Baxen offside tu. Lepas tu ada lagi gerakan yang Arif Aiman bawa bola ke depan, dia cuba pass kepada Baxen, tapi Baxen punya first touch pula menyebabkan bola ke depan terus. Jadi saya tak faham di sini kenapa Hector Bidoglio sanggup mengorbankan seorang pemain yang mampu memberi impak yang ketara kepada bahagian serangan dengan melimitkan dia untuk membantu bahagian serangan dan memberi dia kerja tambahan untuk membantu pertahanan, dan dalam masa yang sama memberi ruang kepada Samuel Castillejo yang boleh dikatakan beraksi di bawah Bilopa yang tak memberi impak yang terlalu positif kepada bahagian serangan JDT. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di bahagian kiri, kemasukan Shane Lowry dan juga bergandingan dengan Oscar Arribas di bahagian kiri adalah benda yang boleh saya katakan agak efektif daripada segi serangan. Sebab Shane Lowry ni dia antara player yang terkenal dengan boleh jadi ball carrier, boleh move forward ke depan, dan dia boleh covering on wide area. Begitu juga dengan Oscar Arribas. Ada a few combination play yang dibentuk oleh mereka berdua di bahagian kiri. Tetapi dalam game ni kita boleh nampak dia transition oleh JDT agak kurang. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat gol pertama pasukan Buriram United melalui Sufanat Mointa, bagaimana JDT kehilangan bola di tengah tetapi kena counter dengan Buriram. Oscar Arribas tak turun untuk track back pergerakan daripada Sufanat Mointa, dan bahkan Shane Lowry waktu tu dia mengecilkan skop dia sebab dia nak rapatkan diri ke Israfilov, tapi Israfilov pula naik ke depan untuk block hantaran ataupun untuk rampas bola daripada pemain Buriram tu. Tiba-tiba bola terbiah kepada Sufanat Mointa yang tak dijaga, tetapi in that space, in that area, di manakah Oscar Arribas? Sebab apa? Sebab dalam game ni senang cerita defending structure pasukan JDT sepatutnya ada 5 di bahagian belakang, tetapi in term of transition, kalau kita lihat JDT banyak kena dengan bola-bola counter press ataupun bola direct dengan pergerakan counter attack yang menyebabkan hanya ada 3 player di belakang, iaitu ada Israfilov, ada Alvaro Gonzalez dan ada Shane Lowry. Dan dalam masa yang sama adalah Nacho Insa yang turun juga untuk covering the whole ground untuk pastikan yang Buriram tak attack on that space yang JDT bagi waktu tu. So benda tersebut menyebabkan defending structure pasukan JDT sebenarnya daripada awal agak goyah. So benda tu juga boleh menjadi pertikaian. Dan untuk bahagian tengah, kalau kita tengok Afiq Fazahir dan juga Nacho Insa, mereka bermain dalam sistem double pivot, which is bagi saya Nacho Insa focusing more on defensive duty. Tetapi kalau kita faham peranan Nacho Insa sewaktu JDT in possession ataupun ketika pegang bola, Nacho Insa sepatutnya menjadi player yang dictate the tempo dan menjadi key player yang menghubungkan bahagian
bahagian tengah dan juga ke bahagian hadapan ataupun daripada bahagian bawah ke bahagian hadapan untuk melakukan switch play. Tetapi nak Insha in term of that dia tak boleh nak buat something. Tetapi Afiq Fazail boleh buat benda tu, yang mana Afiq Fazail dia berjaya untuk menghubungkan bahagian tengah dan dalam masa yang sama dia agak menjaga kestabilan di bahagian tengah. Dia boleh buat dua kerja, bertahan menyerang, menyebabkan dia juga banyak involve dalam kotak penalti dan dia even ada satu percubaan yang kena tiang. Tetapi in that team dalam bahagian tengah dalam middle third, iaitu peranan daripada nombor 10 iaitu Junaid Vera adalah sedikit kurang. Sebab apa? Sebab Junaid Vera dia bukannya typical player yang boleh drop deeper, boleh breaking the lines ataupun boleh untuk collect the ball daripada bahagian bawah dan lepas tu move balik forward ke hadapan. So benda macam tu menghadkan kreativiti yang ada pada Junaid Vera yang focusing more on the central area sahaja di zone 14 berbanding di kawasan half space. Ada gerakan yang Junaid Vera buat menarik, tetapi in term of contribution the whole 90 minutes is not very effective. Tetapi apa yang very effective adalah kemasukan Heberty. Bila mana kemasukan Heberty, baru kita boleh nampak yang pasukan JDT punya middle third ataupun kawasan tengah ni ada kesinambungan yang sangat baik, dan ada cara untuk breaking the line, ada cara untuk collect bola daripada bahagian bawah dengan sangat baik. So Heberty adalah game changer untuk pasukan JDT. Cumanya still ada Jonathan Vera, which is bagi saya kalau boleh mungkin JDT boleh masukkan Yuan Muniz, sebab kemasukan Heberty di second half tu memang memberi impact positif tapi agak terlalu lambat. Kalau kemasukan Yuan Muniz ganti Jonathan Vera, saya rasa dia akan jadi support gameplay yang lebih better, sebab mereka ada two type of player yang boleh untuk collect the ball daripada bawah dan boleh untuk supply bola ke depan dengan lebih baik. Dan dalam second half pula di 15 ke 20 minit yang terakhir, JDT banyak dapat free kick and Heberty buat free kick lawa. Kalau Yuan Muniz pun boleh buat free kick juga, tapi tak faham kenapa still nak kena staykan Jonathan Vera satu, dan kenapa still nak kena staykan Samuel Castillo, and so sepatutnya boleh keluarkan kalau tak bagi impact. Jadi the overall structure benda tu menyebabkan JDT tak boleh move forward as a organised player ataupun as a team. Mereka tak ada cohesive punya strategi, menyebabkan tak ada kesambungan antara department ke department. Maka Buriram pada game ni kalau kita tengok, Buriram is very defending very well lah, and defending structure mereka sangat-sangat solid. Mereka tutup ruang, mereka tak banyak memberikan player JDT untuk run behind the space ataupun run behind them ataupun larian di belakang mereka. Jadi mereka banyak push JDT untuk bermain dengan out wide. Even sama Castillejo cuba penetrate dekat half space banyak kali pun memang tak menjadilah, and so benda tu yang menyebabkan JDT agak kempunan. Jadi benda tu memang nampaklah JDT agak struggle game ni. Even JDT banyak menyerang, tetapi benda tu boleh dipuji juga kepada Neil Etheridge yang boleh dikatakan dia makan apa malam ni and performance. So benda tu memang kita boleh nampak. Dan Backson untuk game ni bagi saya, Backson is play very well, dia bermain dengan baik, tapi dia tak banyak juga suapan daripada Jonathan Vera dan juga tak banyak juga suapan daripada Samuel Castillejo, yang menyebabkan Backson pun tak boleh move dengan lebih bebas. So kebanyakannya off ball movement JDT menjadi persoalan, dan juga supplying ball banyak lebih kepada area duel. Kalau kita nampak banyak Samuel Castillejo cuba lambung bola, tapi that is not gameplay yang JDT mainkan selalu, sebab JDT banyak score not from crosses ataupun bola tinggi and yang nak memerlukan header dan sebagainya. Tak, JDT banyak bermain dengan creativity passes ataupun killer pass yang lebih efisien di kawasan tengah dan sebagainya. Jadi the identity of JDT semalam agak hilang lah bagi saya, and jadi mungkin pemain-pemain ni kena step up lah sepatutnya lah. Bila rekrutmen pemain-pemain hebat ni, sepatutnya dia boleh elevate ataupun dia boleh meningkatkan gameplay JDT, bukannya meminimumkan gameplay JDT kan, ataupun mengurangkan. Jadi saya rasa pembelian pemain-pemain ni juga adalah satu benda yang tak sepatutnya JDT lakukan lebih waktu sekarang, sebab the whole team sebelum ni adalah the better team. So the better team adalah team yang ada Heberty, Muniz apa semua ni, sepatutnya just fix 1-2 position sahaja dan bagi masa untuk adapt, bukannya buat pertukaran drastik the whole structure. Dan so benda tu menyebabkan kerugian kepada pasukan sendiri, tapi benda tu kena fokus balik next season lah, sebab season ni kalau kita cakap pun dah tak ada apa-apa
dah, sebab benda dah berlaku. So benda tu yang JDT kena aware lah. Dan untuk JDT bagi saya one of the best player atas padang Afiq Fazail. Nak cuy insaf kurang sikit, tapi dia banyak cover grounding area, so benda tu bagus. Israfillah antara player yang saya boleh highlight kan, dia antara the best yang boleh jadi ball central defender, boleh jadi ball playing defender, yang boleh jadi boleh carry the ball. Dan tapi itulah sama ke Salihu apa semua ni kurang function lah. Dan kalau kita tengok pada segi structure pun JDT semalam, even mereka bermain back 3, kadang-kadang mereka terlalu spread out kan. Shalaudi kanan, Alvaro kiri, tinggal tengah, nak Cuinsa kiri, Afiq Fazail cover space kiri, nak Cuinsa space kanan kan, benda-benda macam tu, sebab nak cuba nak accommodate sama ke Salihu. Tapi in the end of the day, sama ke Salihu, Jonathan Vera, these two players tak boleh nak buat apa-apa kan, kesian. Masuk Everton nampak game changer, kalau tak buat masuk Muniz mungkin jadi lebih better lah. Jadi permasalahan yang sama berlaku waktu JDT lawan Buriram dekat Buriram. Walaupun waktu tu gameplay JDT lebih kepada defensif, tapi kali ni walaupun main ofensif, mereka still lagi tak boleh pecahkan kebuntuan Buriram. Sebab apa? Sebab Buriram bermain dengan structure yang compact. Mereka compact gila-gila, even dia ongkus pun boleh naik atas, dan mereka break the counter dengan sangat efisien. Mereka ada Pisoli, mereka ada Sofyan Mointa. Even Sofyan Mointa untuk game ni pun banyak menggerakkan dengan sangat baik. Sofyan Mointa is the best lah bagi saya. So overall memang Buriram deserve untuk menang game ni, walaupun sakit nak kata, tapi Buriram is the king of ASEAN lah. Jadi itu je lah ulasan saya kan. Kat orang kata mana Aci gol offside tu Obregon tak dikira kan, nak buat macam mana? Keputusan ref dah kata offside je lah, tak boleh nak kata apa. Dan dalam masa yang sama kena ingat game bola 90 minit, in that 90 minutes apa yang JDT buat untuk score the goal, itu yang menjadi persoalan. Okay, Assalamualaikum.